Ini saya punya customer yang main rot rendah dari Kelingau. Kalau saya pasti dia dari Kelingau. Kita tengok apa dia cakap tentang Penai. Okey, kita tengok. Petang mai baru siap anulah dia bilang balas. Saya bukan kajian kau yang buat. Saya fikir kajian saya betul yang pasang. Tapi lain tempat ni. Ini bukan anu. Okey, itu tidak masalah. Tapi itu masalah tiada sudah mai. Satu kali kick start sudah. Mungkin kau tahu lah kita punya porton ni kan dia ada dia kadang-kadang cicit. Okey, kenapa? Okey, sekarang saya bagi ni nak dia kau tengok. Memang banyak betul lah penjempatan dia. Kelingau KK full tank saya isi harga sekarang lah. Saya isi per liter 30 liter full. Tengok. Sampai KK pusing-pusing area KK bandar on ikon terus pergi Penampang balik Kelingau 2 bah dia bilang. Biasa tu saya top up lagi. Dia bilang. Ini kali tiada dia bilang. Result dia minyak ni memang nampak dia bilang. Jimat bukan sikit tapi banyak dia bilang. Pick up kalau ada gear tengok oh ya ada 6 lagi bagus dia bilang. Mungkin ini masih bagus tapi sebenarnya lah tengok. Yang paling penting ni dia bilang tidak lagi boros minyak. Orang bilang biasalah tu kalau pusing-pusing kuat makan minyak tidak kira auto Allah.